Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah kita mulakan bicara ilmu nahwu daripada kitabnya namanya Matan Ajrumiyah. Jadi kita nak baca, kita nak huraikan dengan secara mudah-mudah saja. Bukan dengan secara mendalami tak. Mudah sekali. Usaha nak jadi mudah. Kalau mudah payah tu Allah alam lah, tapi usaha tu nak mudah lah. Jadi kita tak ada nak i'rab ke apa sangat. Kita nak huraikan benda yang benda yang diwayak dalam mati. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwa al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Sebenarnya kalau kita baca kitab nahwu dia, kita mula di bismillahirrahmanirrahim, ya taklukkan ba di mana, ya i'rab gitu gini. Jadi bismillah saja ni panjang dah lah kalau kita hurai-hurai dia tu. Tapi kita nak buat secara asas, cara humi, cara mudah-mudah saja. Lepas tu kita nak cara jadi tinggi sikit tu, kita kom dalami sikit lagi. Isi masuk ke tengah ni, kita cara lah deh. Jadi di sini kita buat mudah-mudah dulu. Supaya nak kenal dulu kelimah apa kelimah. Dah tahu hak mudah-mudah dulu. Dan kita tahu midah ni, kita nak pergi ke Serambi ya sedap sikit lah. Kalau pelapik umi tu jadi gonye-gonye lagi, nak buat Serambi tak boleh. Al-kalamu huwa al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Ni sekat keadaan dulu. Wa al-kalamu, bermula kalam, huwa al-lafzu, iaitu lafaz, al-murakkabu al-mufidu bil wad'i, yang bersusun lagi memberi faedah dengan bahasa Arab. Ni ayat kelimah-kelimah ni apa kelimah? Kelimah iaitu lafaz. Lafaz apa? Lafaz yang bersusun. Jadi sifatlah. Al-murakkabu jadi sifat bagi al-lafzu. Gitu. Al-mufidu bil wad'i, lagi memberi faedah bil wad'i dengan bahasa Arab. Ni sekarang dulu kita cara sebaris dulu nampak. Video EP ni kita secara ni dulu, kita bicarakan hak ni dulu. Jadi wa aqsamuhu salah satu ismun wa fi'lun harfun ja'a limanan. Insya-Allah kita bicara pula pada EP lain. Jadi sebenarnya kita bagi orang yang mula mengajikan ilmu nahwu, kita tak boleh nak buat berarti. Mula-mula kita tak tahu, kita tak ada erti lagi, kita berat selalu, jadi rusak lah. Rusak panggil hemah kita. Jadi setengah orang ada hemah penuh lah nak belajar ilmu nahwu. Tapi apabila jadi wasa susah payah tu, ilmu hemah dia tu saya mengaji, itulah jadi rugi lah. Maka kita nak mudah-mudah dulu. Walaupun kita kata guna masa, jadi parak masa sikit, tak apa. Asalkan kita jadi fahamkan ilmu ini, tu percaya lah. Hak pentingnya bukan derah, bukan cepat. Hak pentingnya faham. Tu kita nak. Al-kalamu huwa al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i, bermula kalam iaitu lafaz yang bersusun lagi memberi faedah dengan bahasa Arab. Jadi lafaz yang bersusun. Kalau tak susun, tak jadi kalam, tak jadi lafaz. Baik. Lagi memberi faedah. Lagi kena ada beri faedah. Jadi ada maksud, ada makna lah benda tu. Jadi faham. Kita baca tu jadi faham. Dengan bahasa Arab. Gitu. Seperti contoh lainnya, qama Zaidun. Ni satu contoh yang klasik sekali. Contoh yang banyak lah orang-orang contoh. Berdiri oleh Zaid. Telah berdiri oleh Zaid. Datangkan gitu dah. Ini contoh-contoh lah. Mudah nampak. Jadi bersusun, bersusun. Lagi pak beri faedah, tak beri faedah. Dengan bahasa apa? Bahasa Arab dah tu. Qama Zaidun. Telah berdiri oleh Zaid. Tu maksud bersusun lagi beri faedah dengan bahasa Arab. Ini contoh-contoh bagi kalam atau lafaz. Jadi kita kenalkan dah lafaz, kenalkan dah kalam, mudahlah kita nak pergi blind pada tu. Jadi kita nak bicarakan nahwu isim, fi'il, haraf tu
Kita kena kelimah dululah. Kena kelimah, kena laparkan dulu. Jadi dia kena sudah dah tu kita nak pergi kepada hak lain pada tu tak apalah. Dah. Kalau hak awal ni kita tak faham lagi, kita pergi kepada hak lepas pada tu, ia jadi pening. Aku kena faham apa dulu ni. Aku kena kira mana dulu, aku kena ingat mana dulu. Jadi pening gitu. Susahlah. Susahlah kalau begitu. Tu insya-Allah lah. IP ni kita sekadar ni. Kita sekadar kena kelimah, kena lapar. Jadi sudah kena kelimah, kena lapar siap, kita nak carakan wa aqsamuhu salah satun. Bermula kalam yang itu 3. Jadi kalam atau lapar tu terbagi bertiga. Isim, PE, haraf. Ni kita nak cara. Jadi apabila pergi kepada isim, panggillah. Pergi kepada haraf, panggillah. Pergi kepada PE, pun panggil juga. Tu. Jadi berat dah lah. Sampai itulah. Pertama kalinya, we kena dulu kelimah. Lepas tu kena kelimah. Sudah kena kelimah tu, kita nak cara isim, PE, haraf. Kita kena ingat lah ni. Alamat tu, alamat ni. Kalau tak ingat, ya tak boleh nak guna lah. Tapi kalau kita ingat, insya-Allah lah, ya tak payah. Jadi nahwu ni ilmu yang payah mula-mula saja. Kalau kita tak faham tu. Apabila kita faham sudah, mudah ya tak payah. Tapi walaupun tak payah pun pakai masa. Ada setengah dia kata bawah nahwu mudah, nahwu tak payah. Dia nak mengaji dari masa ni boleh. Ya tak boleh jadi, masa ni boleh. Tu. Kalau nak alai nahwu, kue-kue 7 tahun. Ini bagi orang bijak lah, 7 tahun ni. Kalau tak bijak 7 tahun tak gerak lagi. Dah itu. Kalau hak bijak 7 tahun tu baru gerak ilmu nahwu ni. Kalau ada setengah orang yang kata ya 3 tahun dia aling. Tu buang dah. Buang. Bijaklah hana pun aling masa 3 tahun dia payah. Kerana ilmu nahwu ni ya banyak orang panggil. Kok tu kok ni dah syarat kok tu kok ni. Apa setengah-setengah orang dia kata dia tu mahir dah nahwu. 3 tahun dia tadi mahir dah. Tapi bawa dia tanya dalil atau geno kena i'rab gini, geno kena takluk sini, buat apa kena apa ni i'rab gini. Dia jawab bro. Lepas tu dalil nak bagi dalil. Apa tak ingat mati. Apa tak ingat mati nak dalil tak leh. Nak dalil tak leh. Nak panggil kata mahir nahwu ko anu. Tak kena lagu tu. Dah. Sampai itulah. Orang ngaji kita ni mengapa mati tu, ngapa ni mati ni. Dia ingat mati ni ya berdalil boleh lah. Dah itu ke. Walaupun kita tak ingat alfiyah mati miyah patut ingat lah. Tapi setengah-setengah mati alfiyah tak nak kecek lah. Mati miyah lagi tak ingat. Hatu tu tak lagi lah. Sampai itulah mati tu kena ingat. Walau tak ingat orang panggil tu boleh berdalil. Setengah dia nak ingat, dia nak mengapa mati miyah di awal sampai ke akhir tak boleh. Tapi dia nak datangkan dalil-dalil daripada mati miyah boleh. Tak apa jugalah tu. Tapi makna kata dia duk main semua cuma masak lah. Hingga boleh datang begitu. Ini sekalian sajalah. InsyaAllah lah. Malam Isak hari kan kita buat video IP yang kedua. Sekalian sajalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.